Kalau kita banyak senyum, hormon yang dirembeskan ialah endorfin. Saya kata, ini kajian sains lah. Ya, subhanallah, Rasulullah SAW adalah insan banyak tersenyum. Kenapa baginda banyak tersenyum? Kerana senyum ni terbahagi pada dua. Satu, senyum kerana kita gembira. Itu biasalah, fitrah. Kalau kita suka, kita senyum. Tetapi ada senyum yang kedua. Yang ini menyebabkan kita banyak tersenyum. Ialah senyum untuk menggembirakan orang lain. Ini yang kata Rasulullah, senyum depan sahabatmu ataupun saudaramu, satu sedekah. Kita tak gembira apa-apa, tapi kita nak gembirakan orang lain. Jadi lepas ini kita praktiklah dalam hidup kita. Bersama isteri kita di rumah, bersama suami kita, bersama anak kita. Jangan hanya senyum hanya apabila kita gembira. Tapi cubalah senyum untuk menggembirakan orang lain.